Okay, sekarang dekat Betong Shooting Sport Association, Thai Gun Betong Station. So kita ambil gambar je lah kat sini. Kita tak adalah nak menembak. Tu nak menembak ke? Tak mau. Tak mau lah. Okay. Laluan ke Winter Flower Garden. Kita main bunga hari ni. Main bunga hari ni. Bunga hari ni. Tiket kanan. Okey, tiket 120 baht. Cantik lah. Tu yang ambil gambar situ. Gambar tu. Sekejap lagi lah. Balik lah. Kita ambil gambar situ. Garden. So dia ada sediakan apa? Tu panggil apa? Tram lah kan? Oh, apa di ayat tram lah. Naik itu lah. Ini memang gambar pukul 7 kita terus pergi tempat makan malam. Macam perkampungan lah dalam ni. Naik tram lah kita. TK checkpoint. Ya, dia punya apa yang ada kat dalam. Boleh? Memang sejuk lah. Berapa tinggi bukit kita panjat tadi. Terus start lah. Sejuk, sedap bunyi dia. Enjin lah. Assalamualaikum. Selamat petang you. Saya dekat Winter Flower Garden. Apa? Winter Flower Garden in Betong. Ada lagi belakang. So kita naik tram ni. Lori apa ni? Sedap. Welcome. Ni ada bilik nak duduk. Style lah. Tapi macam tak pakai aircon, dia sejuk kot. Ni pun ada bilik atas ni. Ni sesuai family lah. Dan kaum Hawa. Tu ada orang Malaysia tu kat memang tidur sini lah. Kereta boleh parking sampai dalam terus. Ini kaum ibu-ibu sesuai ni. Sesuai sangat ni. Kalau ini memang tak boleh pakai bateri lah. Mendaki kan. Double Dragon Garden. Bukan tangki air ke tu? Apa ni? DJI. Kita jadi mat bunga hari ni. Main bunga. Cantik lah. Mana tempat ni memang sesuai buat family lah. Main bunga mat. Ambil gambar mat. Antara gambar cantik. Berbunga. Antara satu gambar tu. Memang cantik sangat lah. Dia minta dalam pasu je. Betul sebenarnya ingat. Pandai dia buat dia jaga lah. Tak elok tukar baru. Tak elok tukar baru kan. Pusat ada durian yang pokok je tu. Tadi aku tunjuk poison tadi. Durian. Kena bercampur kat sini. Tunjukkan bahasanya memang di sini. Jadi kita terbaca. Maksud dah tu. Dia bila dia silang-silangkan warna ungu dengan warna tu dia jadi apa tu? Malam kalau ada drone ni, kita nak yang drone cantik ni atas ni. Betul. Dia boleh bawa drone lah. Pahal tak ada line lah. Ada full. Aku tak ada lah. Korang beli SIM card yang kat mana? Aku beli SIM card dekat ni, dekat Abang Zan. Tok pun sama eh? Patutlah. Mana aku pakai line apa? Main Ditap. Boleh berehat sebentar. Kita bikin romantis. Memang romantik betul dekat sini. Nyaman ni, sejuk pasal naik bukit, tinggi kat tadi naik bukit. Situ pun cantik gambar. Cantik lah. Mantap siut. Apa yang nak half ni?
Ha? Rasa malam memang sejuk ni. Cameron. Tengoklah naik tadi macam mana kan. Hui, mantap. Berbaloi-baloi. Jadi ke? Oh, jadi lah tu. Yang lain semua penat-penat kat sini. Mat kuntum. Bukan penat. Tak ke mana. Itu kat sana. Dah lagi terus sampai bawah sana. Adakah ini Tempat sejuk. Subuh kan dalam air kan di sini kan. Ada satu-satu kan? Dua satu. Jadi, gambar. Oh, ini kan? Oh betul ni. WF Garden Bentong. Oh, Winter Flora. Tok Zazi. Zazi, Tok Man, Tok Adi tu. Kental kat dia tu. Jangan cakap diri sampai atas ke Jepun jauh. Sampai apa? Sebab sampai Jepun jauh tu lagi. Oh, atas. Sampai Limos. Dia orang punya ejek. Mat bunga. Kita cantik lah. Ada kafe Laos nak minum. Sini. Ha, terus. Terus. Sini. Ha, tak dekat kamera. Tapi lagi kita buat tangannya. Jadi apa tu? Nanti jadi lain ni. Lama-lama. Kita boleh buat dialog. Dari atas cantik lah, lama-lama ternampak kalau ada lampu kan. Terrace of me. Bos. Bunga. Cantik tu. Dia landscape dia memang TikTok lah. Number 1 lah. Cantik lah landscape dia. Bos, potret. Bunga. Duduk ni. Ni oh cantik ni. Jom. Ambil rambut. Baik kau, bapak-bapak budak main bunga. Mana bergerak? Mana? Ada. Bos lah. Lagi berdiri balik. Berdiri lagi. Okay, dah. Okay, kita di garden. Slow mo. Kita gambar tapi bukan, dia slow mo. Pakai terjun. Boy. Siap bos. Gerak. Durian, banyak durian. 这个墨香很大爷，这个墨香很大爷。没有家。我娘，他在节目中吗？他到这个广州说好了啊，他刚刚还在接触嘛。我不要下车就可以做人。Sekarang di mana? Boleh duduk lagi satu kali. Banyak 120. Hah? Tak mau turun duduk lagi satu kali. Boleh? Boleh sampai pukul 6. Oh, boleh sampai 6 ah.
Dulu lagi satu kali saya mau tengok itu sayur banyak lawak. Okay. Okey, kita sekarang dekat Betong Hot Spring. Masuk. Sini buka depan ni. Tempat yang sama pernah pergi sebelum ni. Nampak macam tiang berucat warna merah lain. So kat sini ada menatang-natang ni, dia baca ni apa yang ada kat sini. Oh, ni ada tempat budak-budak untuk budak mandi sini. Ni tempat apa tak tahu. Depan ni sana campur. Kalau tempat kita pergi hari tu. Ya. Dia daripada sana tu. Sana dia mengalir ke sini. Kita Daus sedang merendam kaki. Okey bos open. Jom tulisan Betong Hot Spring. Hai. Hot Spring. Okey. Durian. Makan durian. Hong Yang. Laos 1835 km, Malaysia 435, Republik Myanmar 2350. Tong Thailand 0 km. Ini real 0 km. Brunei 354, Cambodia 175, Indonesia 3545. Okey. Welcome to Betong. Okey Betong. Okey Betong. Ada okey tak ada okey? Okey Betong. Okey. Daus tengah shopping. Dia nak cari Boy Izam. Tok pun tengah mencari. Dekat mall shopping. Apa yang patut? Ramai. Sedap ni sayur kan. Okey guys, bergaga. Oh, licin ni. Oh, apa tu ni? Betong, datang lagi. Okey bos. Ibu nampak putih dah. Buat pakai juga isi. Okey bang. Ada alamat sini Tak ada apa. Aduh. Aku betul-betul tak sihat. Dia kata aku kamu. Oh, dia tuang. Oh. Dia suruh sikit. Apa kaitan kan? Buat korang lagi untung sebab panas-panas lagi. Alamak. Tuan, dia punya panas-panas kan? Dia ada curah-curah tu. Ada juga depan mata ni. Alah. Kena lah Depan pula. mata. Dapat tuan dah hilang kan? Dah lah hilang. Special. Dah lah hilang. Dah hilang Oh, ni special ayam ni. Ni apa ayam ni? Ayam.
Ayam pitik. Ayam pitik. Ayam betul. Alah. Ayam. Alah. Apa tu, Dik? Ha? Donat, are you sure? Lauk ke? Sosong. Alik. Cuy, kosong. Ini mesti ini kosong. Kau ada orang. Kosong tu. Ya, aku tadi pergi naik Main, makan. Malah tu hari. Tapi panas-panas. Tak ikut makan. Oh, Besok kan. buka pukul panas lagi. Alamak. Tuan, kau punya panas-panas kan? Acur-acur dah. Ada curah depan mata dia. 3. Okey, selesai makan dekat kedai apa nama? Apa? Tuan Kitchen. Selesai. Patut sana gambar kat sana tadi tu ambil. Patut betul. Tuan Kitchen. So malam ni semua misi nak cari burger-burger. Let's go. Bawa skuter Burger lumpur. Tak pernah bawa. Habis kau is kena bawa skuter. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ketiga, hari terakhir. Okey, pagi ni kita nak pergi sarapan dulu. So malam tadi lepas makan malam hunting 7E kau-kau. Lepas tu lepak-lepak je. Lepas tu dah rehat dah. So mantap gila bagi dia. Selamba dah macam kat rumah awak ya. Kecoh gila dia orang kan. Aku yang tersadai bilik belah sana. Siut betul. Dah sampai ke atas bawa tong. Okey ke tu. Fokus sangat nampaknya. Lagu dia orang tegak tu. So kita nak pergi sarapan dulu. Lepas tu baru nak. Untuk seterusnya program pagi ni ada lagi sikit lagi. Aduh. Jom. Nasi komok, jom. Pagi. Komok lah, awal lagi. Kita kan balik esok. Habis kan? Depan. Habis lah. Cuba Serius bang, kami baca surat dulu. Alah apa? Pergi gambar yang iklan depan. Lumayan kan? Terowong lagi. East Rider dengan baju betul. Okey, belakang nampak tu betul. Legend ni, nasi Pattaya pagi-pagi. Legend ni. Daus pun legend ni. Nasi dengan roti ni. Teman nak. Aku dah. Beda nasi goreng daging. Pagi-pagi juga. Okey, sekarang dekat kedai borong kacang-kacang Pak Bara. Memborong kacang-kacang. Banyak kedai kacang-kacang. Kacang. Bos masih lagi mencari kacang. Kacang. Beli jiwa. Ada lagi. Kalau dapat tu nanti uncle ni selalu sini lah. Kalau dekat ni belakang kerja pakai tudung kat belakang. Okey ni. Sikit-sikit je, tak banyak, sikit je. Okey, last call. betong Lagi lah, tak payahlah gosok lagi. Boleh masuk je lah.
Tak ada hati nak balik. Tak ada hati nak balik eh? Ada ada power, Sepang power mang. Dah lah, balik beli baru lah. Come on lah. Dah lah, balik beli baru lah. Tu topi tu bagilah siapa pakai. Jualah second. Jual sikit. Tengah ambil sekarang. Ya, kita baikkan. RM2,000. Ah, sama kali lah kat tangan. Lusin. Banyak happy lah semua. Video tak? Pak Jabi. Ah, Pak Jabi ya? Boleh tak? Boleh. Apa? Bebek ke babai? Come back. Betong. Come again betul. Please come again betul. 2, 3. Bye bye betul. Bye bye. Bye, see you again. Banyak sedih lah you. I'm so sad. Best. Dia yang tak best semua best. Ini sedih juga. Lihat dah dia sedih. Kawan motor. Kawan motor dengar. Briefing. Motor. Nanti dulu briefing. Tiga. Bye bye. Boleh gerak. Okey, sebelum keluar kat kedai Abang Azlan, settle apa yang patut tu. Kumpul semua orang kat sini. Okey. Mantap. Boleh Fik, dah boleh lah. Fik, dah boleh dah. Tak boleh? Tak boleh. Kena buat perut tu. Tak, kau kena buat perut tu.
Okay, macam mana projek manager kita? Ada mau Ha? motor-motor je. Motor-motor? Ni kau motor kau. Macam mana pengulu betung? Dah ber Tung terkawal lah. betung terkawal. Mantap. Pengulu betung lah sikit. Ayat yang paling padat. Betul. Terkawal. Okey, Memang dah cukup. dikawal betul. Kita tak payah nak ayat-ayat apa lagi. Tapi daripada luahan ketua delegasi pegawai daerah, anak buah tinggalkan dia. Nak buat tinggalkan pegawai daerah. Bukan kita tinggalkan pegawai daerah. Pegawai daerah tinggalkan kita. Diam-diam sah motor diam. Terkejut malam tadi kan? Malam tadi kan? Itu pasal dia merajuk. Betul. Dia melayan perasaan. Merayap perasaan terus. Dia bukan apa. Terus dia ada kemeja lah. Alam pertama makan sudah tidak. Bye-bye. Bye-bye. Selamat jalan, Dato'. Bye-bye. Selamat jalan, Bang. Ya. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Selamat jalan. Oh. Ambil gambar ke video ni? Bye-bye. 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 Ya, selamat jalan. Bye-bye.
Ada betul. Dalam dulu yang memang kata kadang-kadang ada orang sebut sebagai Northern Cape of Barat lah. Maksud sebab river sepadan dengan Betong Thailand di mana menjadi pujaan sebagian orang lah. Kita tahu lah pujaan semua kan. Dia banyak. Jangan salah tafsir lah. Dia banyak tarikan untuk Betong itu. Walaupun sebenarnya di Perak ni banyak juga tarikan. 7.3% dan bukan 7.7 lah okey. Untuk keseluruhan kan, untuk hulu Perak ni termasuk Lenggong, ni di Belah Betong ni boleh katakan hampir setiap minggu dia akan ada pelbagai event yang mana sebab dia orang dari segi peruntukan kewangan tu sangat banyak. Sebab dia punya majlis bandaraya tu, tak raya termasuklah tuan-tuan yang telah menyumbang tadi. Termasuklah saya sebenarnya. Majlis bandaraya dan staf veteran, bola sepak dia, kemudian bola tampang, tapi yang pilih bola tampang kali ni hanya perempuan saja. Saya pun tak tahu kenapa. Ada juga petong. Beberapa pedagang nak belajar hasil. Nak belajar hasil dengan kami, saya pun risau kan. Saya hasil KLIA bayar terus capai KPI. KLIA bayar cukai terus capai KPI. Nampak tak senang dia kena tak cerita lah kan. Memang nak belah-belah juta kan. Tapi KLIA bayar sama kan. Tapi ada juga kan dia tak nak bayar. Macam-macam kan. Okey, dah kan. Kita settle kan. Urusan lagi ni ada kita selesaikan urusan. Kita ada sedikit kenang-kenangan pada rider sepak. Lagi ride ni kan semua jenis motor ada. Dia bukan motor besar saja, bukan motor ni, semua jenis motor ada. Okey. Keluar. Tadi lock. Sini boleh tak dapat boleh. Boleh kan. Sini. Wah, ni raya sikit ni makan kat pejabat daerah Hulu Perak ni. Nasi panjang. Oh. Tak eh. stay ke kampung. Kita masuk puluh. Kira-kira ke kampung lah. Pukul sepang lah kan. Jangan tak ingat dia orang pukul sepang. Gaji tak impor balik. Okay, settle kat jabat daerah Hulu Perak. So ready semua nak gerak. Mana hala tuju selepas ini. Kita tengok laluannya. Okey, sekarang ni kita kat Petronas. Petronas Lenggong. Petronas Lenggong. Grup terbelakang. Grup kena tinggal. Grup last man. Ni bukan last man dah ni. Ni dah last kena tinggal lah kita ni. Pekan daya. Inilah kita. Lepaklah minum dulu. Santai-santai. Dah kena tinggal tu. Kena tinggal lah. Santai. Ni kan memang kita kan grup santai. Alang-alang santai. Ya tu santai tu keluar dari masjid. Terkejut aku. Hilang licin. Satu motor pun tak ada.
basah. 100% basah, mandi terus. Masih hujan lagi. Daus mandi 100%. Tok berapa peratus? Belakang kering. Agak kering. Tok boleh kata 70% lah basah. Ke 60%. Kau masuk mana? Daus 100%. Skuter kurang sikit lah. Oh, ini ramalan cuaca macam mana ni. Tapi dah matahari dah keluar. Ikut dah makin terang depan ni. Hai, kuyuk. Sambunglah lepak kita kat sini. Apa? Sempang Pulai. Baru nak skip. Dia dapat. Baru tadi ingat nak skip terus tapak. Hai, hujan. Stay lah lagi. Santai. Ha? Cun-cunnya ni. Kita kena kopi dulu kat sini. Oh, dausnya dah terlari sikit lah. Aduh, minum dulu, masih hujan. Sampai. Alhamdulillah. Sampai. Foto warisan. Port biasa lah bos Kalau balik dia ride, kita singgah 5 Maju lah. Port biasa. Parking pun dekat. Ya, lepas selesa lah. Lapar lah. Mana Tok Fadil? First time Thailand. ride. Goyang. Ada goyang sikit lah. Oh ya. First time ride malam. Lepas tu sampai pun rumah pun malam. Boleh. Okey. Oh ni. So dah Apa tak perasaan ada pertama? Kensum ke ni dah tak ada. Tukar menu ni pula. Sonok Pasti repeat. Tapi terrepeat destinasi lain lah tu. Jangan destinasi sama. Tapi kalau repeat pun saya ni lah kan, gerak siang sikit lah kan. Jangan terlalu malam. Dah terasa lah faktor usia. Usia memang tak boleh lah. Awal pagi tu barai lah kan. Memang boleh tahan sebenarnya. Tapi apa, aduh, sebenarnya itulah puncanya. Boleh jadi demam, tak sihat tu semua kan, masuk kat sana kan. Jadi orang kata rugi masa lah. Tak apa ni lah kan. Jadi tak fit. So okey tu mantap Luncur. Sampai. Okey, itu saja lah. Tanya apa? Tanya dulu pengalaman. First time First time ride jauh. Pakai motor besar. Oh, shock. Dari segi riding macam mana? Dari segi riding saya kena perbaiki lagi saya punya skill riding. Untuk kelajuan tu saya dah ada kelajuan. Untuk skill mencelok tu saya kena perbaiki balik lah. Faktor umur dengan faktor motor. Takutlah sikit. Okay, dia banyak mikir benda lain tau kalau nak cilok tu. Okay. Terus dah berapa menutup? Apa ya? Kali ni itulah. Rasanya motor ni memang Saya kena tukar lah. Langis lah, kesian ada kawan-kawan. Kesian kawan-kawan nak kena follow. Okey lah. Apa tak okey lah. Aku rasa lagi selesa tu orang ni. Kesian kawan. Sebab saya pegang engine ni, kesian motor saya. Mana? Okey lah tu. Jadi saya pun tak silap lah memilih jentera untuk ride kali ni. Untuk matching kan. Jadi tak silap lah memilih jentera kan. Ok lah, itu je lah nak makan lah. Apa pun, sehingga kita jumpa pada next ride lah. Betul 4.0. InsyaAllah. Betul ke? Tapi kalau betul mungkin tahun ni tak ada. Betul tahun ni habis lah kan. Kalau dia orang ni tak tahu, dia orang ni mungkin ada tahun ni lagi ni. Kalau saya 20-25 habis lah. Betul lah Thailand. Thailand untuk tahun ni habis lah. Thailand untuk tahun ni habis lah. Next year kita susun yang kita punya tu. Ada kau KPI nya setahun sekali je kan? 2 kali lah. Dia KPS sekali, tapi bonus apa extra KPI 2 kali lah. Kau ada pakai SKU? SKU sekarang, sasaran kerja kan. Sama. Okay lah, makan. Kerja utama. Okay, sehingga jumpa pada video lain pada masa akan datang. Assalamualaikum, bye bye.
Peace lah. Okey, hasil tangkapan yang bawa naik motor tu, naik dekat motor. Inilah dia semua bawa naik kat motor. Ni belum campur beg baju sendiri dengan keperluan lain. Ini yang beli dekat sana.